Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar nahmaduhu wa nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fi ardi wa la fis samai was-samiul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiy wa rasulah. Yang berusaha saudara pengurusi, sahabat saya, sahabat dalam PKR dan juga sekarang ni ahli syura Tibai, saudara Eng Lam Yung, tuan-tuan sah pimpinan UMNO semua peringkat, muslimin muslimat, para hadirin sekalian. Saya ingat malam ni tim yang lawan bola tak terkenal kot, jadi kita boleh lambat ke sikit habis kena. Kalau England lawan tu nak balik cepat lah. Tuan, saya dalam parlimen 2-3 hari lepas berbangkit beberapa isu berkenaan dengan himpunan atau rusuhan haram 28 April. Tuan tengok isu berkaitan dengan Majlis Peguam dan lain-lain. Semalam ataupun pada hari Isnin lepas, saya dipanggil untuk satu wawancara di TV Al-Hijrah, dan saya tertarik dengan soalan daripada atau isu yang dibangkitkan oleh pengacara saudara Amin. Bila dia tanya soalan kenapa agama Islam ni diserang, kenapa agama Islam diserang? Kau tengok agama lain tak ada, agama Islam bukan saja di Malaysia ada mengata tempat. Siapa? Jawapan dia mudah. Jawapan dia kerana ia membawa mesej kebenaran. Apabila kita membawa mesej kebenaran, sudah pasti penentang, terutama mereka yang terdiri daripada kaum yang tidak suka kebenaran, pembongkaran kebenaran, dia akan menentang. Dan penentangan terhadap Islam ni dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan berhenti. Sebab itu kita, khususnya orang Melayu, tuan-tuan ahli UMNO, tonggak perjuangan UMNO ialah untuk memartabatkan dan memperkasa bangsa Melayu. Dan kita tidak harus malu atau berasa apologetik untuk menyatakan cara terbuka bahawa kita nak memperjuangkan bangsa kita, bangsa Melayu. Tak ada salah. Tiap orang dia akan bangga dengan bangsa dia, kaum dia, tu tak ada masalah. Cina dengan Cina, India dengan India, Melayu dengan Melayu. Rasulullah SAW sendiri dia bangga dengan keturunan Quraisy dia. Bila orang tanya dia, "Ya Muhammad, engkau ni siapa?" Siapa juga yang tanya soalan tu, "Muhammad, engkau ni siapa?" Jawapan standard Nabi, "Ana Arabiyun Makkiyun." Aku orang Arab daripada Mekah, bangsa Quraisy. Tak ada masalah.
Tambah lagi bagi orang Melayu. Kita bangsa Melayu, kita ada satu keunikan yang bangsa lain tak ada. Satu keunikan yang carilah kat mana-mana kaum atau bangsa yang ada di dunia ni, tak ada. Iaitu kita bangsa yang satu-satunya bangsa di dunia ni yang dikaitkan dengan agama. Sebut Melayu, orang tahu mesti Islam. Pergilah mana-mana pun tuan-tuan. Saya kebetulan berkesempatan diberi Allah berjalan banyak keliling dunia daripada zaman saya belajar dulu sampai sekarang. Segala pelosok dunia saya dah pergi. Kutub Selatan pun saya dah pergi. Negeri-negeri Balkan, negeri-negeri bekas komunis Eropah Timur, negeri-negeri Barat Afrika. Tuan-tuan pergilah tuan-tuan. Sebut saja tuan-tuan Melayu, dia Muslim. Saya ingat saya pergi ke Jerman, ke Munich, Munchen, sampai kat bandar lama Munchen. Tengah berjalan dekat taman, saya seorang. Polis dia nampak. Polis dia nampak, dia panggil, you from where? Kata, from Malaysia. You Malay? Yeah. Oh, you Muslim. There's a halal. Dia sebut, dia pula sebut, there's a halal food. Pasal dia tahu di Munchen susah nak cari makanan halal. Dia kata ada satu kedai tom yum ujung. Dia bagi tahu lah tu. Pergi-pergi ya betul, ada orang Patani buka kedai tom yum. Nak cerita kita ni dengan agama macam ni. Sebab tu ada hadis orang Melayu. Hadis orang Melayu, riwayat siapa saya tak tahu. Dia kata Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Orang macam tu punya rapat. Dan sebenarnya itulah rahsia kekuatan kita, rahsia kekuatan bangsa Melayu. Orang Melayu ni ditakrifkan oleh perlembagaan. Tuan-tuan, tak ada bangsa kat dunia ni yang undang-undang takrif dia. Kita ada. Bangsa Melayu ditakrif mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang. Ada 3 ciri di bawah artikel 160 Perlembagaan Persekutuan. Melayu tu dia ada 3 ciri. Pertama, dia mesti bercakap Melayu. Hari ni tuan-tuan, kalau kita kata kita Melayu sebab kita bercakap Melayu, Musepah orang boleh cakap Melayu, Lamyong boleh cakap Melayu, Pelat-pelat pun boleh cakap Melayu kan? Kalau tuan-tuan tengok debat Piala Perdana Menteri baru ni, yang Afghanistan, yang Kazakhstan, yang Latvia dahulu tu meling mana tak tahu, cakap Melayu Musepah. Kita kalau buka TV, tutup gambar, tengok dengar suara, kita ingat Melayu cakap. Apa buka tengok Ajit Singulon. Daripada saya sekolah rendah sampai sekarang, tak pijin-pijin dia. Kita ingat dia orang Melayu, cakap Melayu fasih. Sambil value pada cakap Melayu. Boleh lah, macam Lamyong juga lah. Pemuda diminta pemuda dilarang mengisap darah. Pemudi diminta menderma darah. Tapi dia tak jadi Melayu. Syarat kedua, dia mesti berbudaya Melayu. Kahwin mesti tanjak, baju songket, kompang, bunga mangga, keris. Itu orang Melayu. Hari ni Musepah dah. Tuan-tuan tengok debat Piala Perdana Menteri, yang Kazakhstan, yang Afghanistan tu pakai lagi hebat daripada kita, dengan tanjak, dengan baju Melayu songket penuh. Keris kita Melayu satu, dia 2 macam koboi. Tapi dia tak jadi Melayu. Syarat ketiga nak jadi bangsa Melayu mengikut perlembagaan, selain daripada berbahasa Melayu, selain daripada berbudaya Melayu, dia mesti beragama Islam. Itu kekuatan bangsa Melayu yang orang lain tak ada. Sebab tu kalau orang tanya soalan pada kita, di mana letaknya kekuatan bangsa Melayu? Di mana? Macam cerita Nujum 4 Belalang. Tok Nujum tanya, di mana letak kekuatan Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Di mana? Pada huruf ta. Bukan keris, bukan tenaga, pada huruf ta.
Sebab huruf ta menjadikan dia tua. Pernah dengar hang buah kalau tukar jadi ba? Tak pernah. Dan nama pun jadi tak sedap, hang buah. Bi hang tua. Macam tibai. Di mana letak kekuatan tibai? Pada huruf ta. Sebab tolak. Jangan tuan-tuan tukar ta jadi ca. Lain bunyi dia. Ada jadi lain. Ta tu sebab kita tolak individu bernama Anwar Ibrahim. Di situ kekuatan kita. Sama dengan di mana kalau orang tanya kekuatan Melayu di ekonominya atau di kuasanya, tak? Kekuatan bangsa Melayu letak pada huruf mim. Mim dijadikan dia Melayu. Cuba bayang kalau tak ada huruf mim, jadi apa? Dia Melayu. Kekuatan bangsa Melayu pada huruf mim, maka dia jadi Melayu. Mim tu Muslim, dia Muslim. Di situ letaknya kekuatan kita. Selagi orang Melayu paksi dia kepada agama di Islam, selagi itu bangsa Melayu jadi kuat. Dan orang Harbi, golongan Harbi, dia memang tahu itu kekuatan bangsa Melayu. Sebab itu dia serang agama kita. Dia serang agama kita. Mereka belajar daripada sejarah, tuan-tuan. Mereka belajar daripada sejarah. Bila tentera salib daripada gabungan tentera-tentera Portugal, Belanda, Britain, Aryan, Jerman dan lain-lain, ribu turun menentang tentera Islam bawah pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin daripada Damsyik dengan tentera dia datang jalan kaki pergi Jerusalem. Jalan kaki, tuan-tuan, daripada Damsyik pergi ke Jerusalem bukan dekat, jauh. Jalan kaki berdepan dengan tentera salib yang ramai dengan kelengkapan yang hebat. Tetapi ceritanya akhirnya tentera salib tu tewas. Walaupun kelengkapan hebat, walaupun pedang dia banyak, kelengkapan dia, anggota dia, tentera Islam yang baru datang daripada Damsyik jalan kaki boleh menang, membuka kota Jerusalem dan membuka Masjidil Aqsa, membebaskan Masjidil Aqsa. Pemerintah Raja tentera salib masa tu, dia heran. Dia kata, macam mana orang Islam ni boleh menang? Dengan datang jalan kaki jauh, dia letih dia, dengan tak banyak, kita dengan kuda banyak, kelengkapan hebat, ramai, pedangnya hebat, kalah. Baru dia cari, barulah dia jumpa rahsia kekuatan tentera Islam. Apa yang dipanggil Watikah King Louis ke-7. King Louis pemerintah tentera salib masa tu. Dia kata apa? Dia kata kekuatan tentera Islam sebenarnya bukan kepada senjata. Kekuatan tentera Islam sebenarnya pada akidah dia. Apabila akidah dia kuat, tentera Islam akan datang perang dengan kita. Walaupun dia hanya bersenjatakan kayu, kita bersenjatakan pedang, dia akan gempur kita. Kerana dia perang nak mati, kita perang nak hidup. Itu beza. Maka kita kena cari di mana kekuatan mereka ni, punca kekuatan akidah ni, dan mesti dirosakkan akidah. Kalau dulu, tuan-tuan, saya sebut dalam program Al-Hijrah hari itu, kalau dulu mereka serang kita cara terang-terang, menggunakan kaedah baru, bertukar daripada senjata, mereka serang kita dengan idea, dengan ism, apa yang dipanggil kaedah garam dan ragi. Kaedah garam dan ragi, kaedah di mana dia campakkan perasa-perasa yang boleh menyebabkan kita ni rosak. Dia tidak suruh kita jadi kafir, dia tidak letak pedang kat tengkuk kita suruh kita keluar pada Islam, tetapi dia campakkan perasa dia, dia campakkan pendidikan cara dia,
Sekolah dicantikkan. Nak belajar kat sekolah ni boleh, tapi kena campur lelaki perempuan. Yang perempuan pakai skirt pendek, lelaki pakai seluar pendek. Berebutlah kita pergi ke sekolah ni sebab ada kipas angin. Sebab sekolah batu, sekolah Melayu, sekolah pondok kayu. Tapi budak-budak yang pergi belajar ni tak jadi kafir. Dia tetap orang Melayu, beragama Islam. Nak belajar sejarah boleh, tapi belajar sejarah dia. Kita lahir daripada sistem tu, kita tak jadi kafir, tetapi kita agungkan sistem mereka, sejarah mereka. Contoh dia, kita lebih kenal Napoleon Bonaparte, kita kenal Duke of Wellington, kita pernah dengar Battle of Waterloo. Orang tanya kita, pernah dengar Perang Moktah? Apa dia? Tak pernah dengar Perang Moktah. Moktan mana tu? Moktan. Pernah dengar Perang Gibraltar? Pernah dengar Tariq bin Ziyad? Pernah dengar Sa'ad Abi Waqqas? Pernah dengar Ikrimah Abu Jahal? Kita tak pernah dengar. Kita tak. Nama tu asing bagi kita, sedangkan kita katanya Islam. Sebut Duke of Wellington, sebut Napoleon Bonaparte. Saya dulu boleh lukis kapal Napoleon Bonaparte. Boleh lukis kapal Napoleon Bonaparte. Saya tak jadi kafir. Nak belajar geografi, boleh belajar geografi New Zealand, macam mana dia ternak lembu. Belajar tentang penanaman gandum di Kanada, di prairie. Kita bangga dengan pembangunan mereka, cara mereka bertani. Kita tak belajar pun geografi tentang kehebatan bumi tandus Mekah, dimekarkan oleh Allah menjadi hebat sampai sekarang. Kita tak belajar. Mana ada geografi pasal Mekah? Tak pernah. Sampai hari ni kita pun tak tahu mana letak gunung ni, mana letak ni. Dia tak tahu. Dicampakkan tu sampai ke satu peringkat, kata dia, apabila garam ni dah banyak masuk ke dalam mereka, mereka dah rasa sistem ni, satu hari nanti kita hanya perlu campakkan ragi saja. Ragi, garam dah campak, perasa-perasa dah campak. Tuan-tuan, perasa ni, garam ni, dia menyedapkan sesuatu. Chef Wan kalau dia masak kari macam mana, nampak hebat pun, makan-makan rasa tak ada garam, kita bagi pelempang kat dia. Bodohnya chef, macam ni punya sedap tapi tak ada garam, kata A.R. Tompel marah kat P. Ramlee. Garam ni nak bagi sedap. Bila dah mantap, campakkan ragi. Ragi ni apa tujuan dia? Ragi ni, kalau kita orang Melayu kita tahu lah ragi. Kita potong ubi kayu, potong 3 segi ubi kayu, buh dalam daun pisang, campak ragi, tutup, simpan, besok pagi buka. Ada ubi tu berubah rupa dia. Ubi tu tak berubah rupa dia, dia tetap tak 3 segi tu. Macam mana kita potong malam semalam, macam tu lah dia. Tapi ubi kayu tu dah berubah daripada ubi kayu menjadi ubi tapai. Hakikat dah berubah walaupun rupa tak berubah. Ini yang berlaku hari ni. Saya cerita ni supaya tuan-tuan faham. Hari ni, kalau dulu mereka menggunakan orang, kalau dulu mereka sendiri menghantar mubalik dia, dihantarnya Saint Xavier, dihantarnya padri-padri dia, dihantarnya penulis-penulis buku dia, dihantarnya missionary dia untuk rosakkan kita. Hari ni ragi itu dah ada, dia guna orang kita sendiri untuk rosakkan kita. Contoh, dia guna orang macam Salman Rushdie, tulis buku hina Nabi. Baru ni seorang lagi, Irsyad Manji, tulis buku hina kita, hina Islam, hina Allah, hina Rasulullah, hina syariat Islam. Mereka ni orang-orang yang mengaku Islam, tetapi mereka yang menjadi perosak, makhluk perosak, kata ahli syurah Tibai tadi. Dia jadi makhluk perosak dalam agama kita sendiri. Ini yang berlaku, ini yang tuan-tuan perlu faham. Di situlah sebabnya saya dan kawan-kawan memilih menentang Anwar Ibrahim, sebab dia makhluk perosak.
12 tahun tuan-tuan saya bersama dengan dia. Bukan masa yang sikit, 12 tahun. Dah masuk darjah 6 dah tu. Dah kira dah masuk umur sunat lah kata orang. 12 tahun. Dan kita tubuhkan kumpulan Tibai ni. Kita tubuhkan kumpulan kelab Tibai ni. Kelab Tibai ni bukan semua orang boleh jadi ahli tuan-tuan. Syarat utama nak jadi ahli Majlis Syura Tibai, tuan-tuan mesti pernah bersama dengan Anwar Ibrahim. Tak termasuk yang tidur dengan Anwar Ibrahim tu tak nak. Yang kena Tibai dengan Anwar Ibrahim tak nak. Mereka yang pernah bersama Anwar Ibrahim. Dan tuan-tuan akan terkejut kalau tengok keahlian Syura Tibai. Bukan sekadar orang politik macam Lam Yung, macam saya. Tak. Kita ambil kawan-kawan dia dari dulu. Cikgu Siddiq Baba, Setiausaha Agung Abim zaman Anwar Ibrahim, 35 tahun kenal Anwar Ibrahim. Dia dengan kita. Ustaz Ismail Mina, tak jauh rumah dia pada sini. Orang yang sama-sama dengan Anwar menubuhkan yayasan anda. 40 tahun kenal Anwar Ibrahim. Dia dengan kami. Dr. Chandra Muzaffar, aktivis NGO, dikenali sampai peringkat dunia. Dia sama dengan kami. Dr. Halili, doktor peribadi Anwar Ibrahim. Datuk Salahuddin Hashim, kawan sekolah MCKK Anwar Ibrahim. Ramai lagi tuan-tuan, ramai yang pernah bersama dengan Anwar Ibrahim, yang masing-masing ada sebab masing-masing kenapa keluar meninggalkan Anwar dan menentang dia. Masing-masing ada sebab, dan masing-masing sudah tiba ke satu garis sempadan yang mereka dah tak boleh terima Anwar Ibrahim. Ada yang cepat, ada yang lambat. Izam Makno contoh, Setiausaha Sulit Anwar Ibrahim dulu. Walaupun dah lama bersama dengan Anwar, Setiausaha Sulit paling muda dalam sejarah politik Malaysia, Izam Makno. Bila dia cross the line, bila dia terima satu malam panggilan telefon daripada Wan Azizah. Wan Azizah di Washington, Anwar balik daripada Washington cuti, ada hal konon cerita urusan di Malaysia. Wan Azizah telefon, kebetulan Izam baru saja selesai meeting dengan Anwar. Wan Azizah tanya soalan pada Izam, budak tu ada ke tak ada? Izam kata siapa? Dia pun sebut satu nama. Izam kata ada. Ha, ada. Anwar kat mana? Banon kat mana Banon? Banon ada kat sini. Jaga Banon, jangan bagi Banon jumpa budak tu. Izam kata pasal apa? Barulah malam tu terbongkar rahsia Anwar Ibrahim. Izam tahu. Dia tak boleh terima. Maka dia keluar meninggalkan Anwar Ibrahim. Zaid Ma'arif macam tu juga. Zaid Ma'arif tak boleh terima bila Anwar marah dia kerana mempertahankan hak keistimewaan Melayu mengikut Perlembagaan Persekutuan, bila Dong Zong dan Suciu mempertikaikan keistimewaan Melayu. Dia sebagai pemangku Ketua Pemuda Keadilan bermesyuarat, membuat keputusan, kita pertahankan hak keistimewaan orang Melayu sebagaimana perlembagaan sebut. Menentang Dong Zong dengan Suciu, Anwar marah dia, Anwar tempelak dia, Anwar maki dia. Dia tak boleh terima. Dia kata dia tak boleh sama lagi dengan Anwar. Dia pilih untuk keluar dan lawan. Ustaz Ismail Mina baru ni. Ustaz Ismail Mina, Mursyidul Am Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM. Lama dengan Anwar Ibrahim. Bila Anwar Ibrahim timbul isu Anwar ni memberikan Kristian guna kalimah Allah, dia tak boleh terima. Dia lawan Anwar Ibrahim. Masing-masing ada sebab, masing-masing ada alasan kenapa meninggalkan Anwar Ibrahim. Inilah gabungan Tibai. Nak yakinkan rakyat, nak memberitahu rakyat supaya jangan buat kesilapan yang kami buat.
Kami buat kesilapan 12 tahun. Tadi dekat TV3 tanya saya juga, tanya saya soalan 12 tahun. Betul lah 12 tahun. Saya tahu 12 tahun. 12 tahun orang tanya saya, takkan tak tahu. Anwar Ibrahim takkan tak nampak 12 tahun. Kok dia tipu ke, kelentong ke, bohong ke? Ada lah, memanglah ada, takkan tak ada. Tapi tidaklah kelentong, bohong, auta, temberang tu sampai ke peringkat saya rasa nak lawan dia, walaupun saya tahu bohong. Contoh macam kita bawa cerita, kata Anwar Ibrahim dalam penjara susah. Saya lah tukang bawa cerita pun. Sebab saya je yang pergi boleh melawat dia. Lam Yong semua tak boleh. Dia akan terima berita daripada saya. Tanyalah Lam Yong ke Zahir ke Izam ke siapa pun, saya akan bincang Anwar pagi tu dalam penjara. Keluar saya bagi tahu, malam ini tajuk ceramah, ini isu yang kita nak cakap, arahan daripada dalam. Dia cerita macam-macam mengikut olahan masing-masing. Pokok pangkal sama, sian Anwar Ibrahim dalam penjara kena zalim. Makan nasi sejuk je tuan-tuan, kesian. Makan nasi sejuk, kucing tengok nasi tu pun tak nak. Kucing lalu tengok nasi tu, tak mau, tak mau, tak mau. Macam tu punya, tuan-tuan apa? Itu yang orang dengar, ish, tak guna betul penjara ni, jahat UMNO ni kata, bagi Anwar makan nasi sejuk. Padahal saya tahu benda tu tak betul. Saya tahu tu. Macam mana saya tahu? Saya lawyer dia. Lawyer ni tuan-tuan, bila pergi penjara boleh bawa beg besar, beg yang macam pilot pakai. Bawa, kita bawa pula beg penjara tak boleh buka. Penjara tak boleh buka. Bila bawa beg besar, besar beg kan, nak bincang ni dokumen banyak kan. Silakan. Kita pun 2-3 kali tu lepas. Sekali tu tak sangkut. Besar lagi nampak beg tak? Banyak dokumen. Dokumen apa nampak kuah dal dalam nitik. Kuah dal dah pecah kat dalam. Rupanya nak seluduk roti canai. Dah bocor rahsia. Jangan roti canai tuan-tuan, durian pun saya pernah seluduk. Durian sebiji tu saya seluduk pun dalam beg. Penjara lain macam pula dokumen dia kata. Tapi kat luar kita kata Anwar makan nasi sejuk yang kucing pun tak mau. Saya tahu benda tu tak betul, saya tahu. Tapi taklah saya rasa sampai patut saya tinggalkan dia, lawan dia, terajang sepak dia. Tak rasa. Macam dia sakit belakang, pum, kita bawa cerita, sian Anwar Ibrahim sakit belakang. Tuan-tuan percaya pula tu. Tuan-tuan bayang sakit belakang pakai pendekap leher, orang percaya? tak macam mana nak kata lagi? Sakit belakang pakai pendekap leher, orang percaya? Sian tuan-tuan, Anwar Ibrahim dalam penjara sakit belakang tuan-tuan. Dia pula pandai kelentong. Bila duduk dengan kita dalam bilik tu tak ada masalah, boleh diri, duduk, jalan, pergi toilet, ambil air, tak ada masalah. Tapi dia pandai. Bila dia nampak ada orang nak datang, lawyer lain ke daripada company lain nak jumpa orang lain, ahli keluarga lain nak jumpa banduan kat dalam ke, dia nampak, dia keluar lari terus. Tuk, dia duduk sendiri atas kursi roda, ditolak. Dia lalu kat depan orang tu, Allah, Assalamualaikum. Orang tu tengok, Datuk Seri Anwar. Dia lah tu. Awak ni kena pukul, sakit belakang. Siapa pukul? Rahim Noor. Jahat Rahim Noor ni. Tak, dia tak jahat, Mahathir jahat. Tak apalah, biar pergi kat dia ni, nak pergi mana ni, sakit. Saya yang tengok kat dalam, cilaka, baru tadi kau diri elok kat aku. Dia boleh buat kan? Anwar Ibrahim ni bab kelentong ni dia number one. Syarukan tengok menangis tu kan? Ya. Lagi bagus. Dia guling kepada bukit sampai ke bawah kan? Syarukan tak peranjat. Ada hero Hindustan lagi hebat pada dia. Boleh, tak ada masalah. Anwar boleh kelentong macam tu kan? Tak ada hal. Saya pernah pergi satu ceramah dengan dia, naik kereta duduk sama belakang. Sampai tempat ceramah macam ni, sampai berhenti, dia turun. Saya baru perasan, ni tak pakai. Ambil cuba. Ambil, kita pun slow ambil, dia pun pakai sendiri. Tapi tuan-tuan nak percaya, nak buat macam mana? Ini tuan-tuan, ni pengalaman saya. Bohong ya.
Tuan-tuan tengok dia